Kek batik moist jenis lembut, lembap dan tidak kering. Baru-baru ni bini aku ni mengidam nak makan kek batik. Jadi aku scroll TikTok, jumpalah kek batik daripada Family Corner ni. Tengok dia punya feedback, semua rata-rata bagi kata sedap dan berbaloi untuk beli. Jadinya aku belilah satu, order Jumaat, Isnin baru sampai. Alhamdulillah sampai dalam keadaan baik, tak berkulat ataupun dia punya bekas tak pecah. Sebab packaging ni memang seller bungkus memang kemas dan ada bubble wrap. Kek batik ni dia lain sikit daripada yang biasa. Korang tengok dia punya tekstur dia memang nampak lembut, dah nama pun kek batik moist. Dekat sini aku nak bagi tahu dekat korang, kek batik ni bukanlah jenis crunchy ataupun rangup macam biasanya korang makan tu. Sebab seller dah mention dekat dalam description, kek batik ni jenis yang lembut, lembap dan tidak kering. Rasa dia memang tak terlalu manis. Untuk tekak aku memang kenalah, sebab aku ni jenis yang tak suka manis sangat. Dan kek batik ni betul-betul moist tau. Bila korang makan tu, korang rasa tak muak langsung. Kalau korang nak try kek batik ni, korang tekan je kat beg kuning di bawah.